Hati-hati dengan ikatan yang macam ni. Kalau dekat rumah kita ada pokok, ada dinding, ada tiang, tiba-tiba ada satu ikatan kain yang diikat dekat pokok tadi tu, yang kita sendiri kita tak tahu, yang bukan kita ikat pun kat pokok tu. Hati-hati. Itu antara tanda-tanda sihir, buhul sihir yang dibuat dekat rumah kita. Sebab apa? Kain tadi ini dibacakan jampi serampah, diikat dekat pokok dekat kawasan rumah kita tanpa kita sedar. Untuk apa? Untuk ikat sihir pada diri kita, pada rumah kita, kediaman kita, kedai makan kita, restoran kita dan sebagainya. Jadi, bila jumpa yang macam ni nak buat apa? Tuan-tuan, yang pertama sekali, saya nak share video ni, janji dengan saya lepas tengok video ni, share. Yang pertama sekali, tolong ambil wuduk. Berwuduk, pegang kain ini secara berlapik. Kalau boleh ada plastik, ada kain dan sebagainya, berlapik, kerat dia, bacakan surah Az-Zalzalah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Bacakan dan hembus kepada kain tersebut dan terus bakar. Bila bakar, abu tadi tu tolong hanyutkan di kawasan air yang mengalir. Parit ke, longkang ke, sungai ke, alirkan debu tadi ke tempat yang mengalir. InsyaAllah. Yang kedua, pagarlah diri kita, rumah kita, perniagaan kita dengan satu bahan sunnah ini. Nak tahu bahan sunnah ini, tekan link kat bawah ni sekarang. Ustaz dah sediakan bahan ini untuk pecahkan ikatan sihir, untuk tutup laluan sihir yang ada pada diri, pada rumah. Tekan link kat bawah ni sekarang. InsyaAllah 2025 kita lawan sihir betul-betul. Allahu Akbar.